Pagi ni kita akan baca dua ayat, ayat 54 dan ayat nombor 55. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membuat siri ulang kaji apa yang telah kita pelajari pada pagi semalam, yang mana pada ayat 51 sehingga 53 Allah Subhanahu wa taala telah memaparkan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Jadi dapatlah kita simpulkan bahawa Nabi Allah Musa ini mempunyai beberapa ciri yang Allah sebutkan. Yang pertama, Nabi Allah Musa adalah manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Ini pada ayat nombor 51. Apakah contoh pilihan Allah? Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ia boleh mendapat wahyu secara langsung dari Allah Azza wa Jalla tanpa ada perantaraan malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Musa adalah seorang Nabi dan juga Rasul. So ada dua pangkat Nabi Allah Musa. Ya, kerana tidak semua Nabi adalah Rasul, namun setiap Rasul adalah Nabi. Kemudian ciri yang ketiga Nabi Allah Musa, Allah memberikan penghormatan kepada Nabi Allah Musa, kemuliaan, boleh berbicara secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ini seperti ayat yang ke-52. Kita telah sebutkan di antara buktinya Nabi Allah Musa dilantik menjadi Rasul ketika mana berada di Gunung Tursina dan begitu dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, rahmat Allah kepada Nabi Allah Musa, apa yang diminta kepada Allah supaya saudara kandungnya menjadi pendukungnya, pembantunya, iaitu Nabi Harun sebagai seorang Nabi. Allah mengkabulkan permintaannya. Maka ciri yang keempat, Nabi Allah Musa juga mempunyai seorang saudara yang merupakan seorang Nabi. Okay, ayat nombor 53 sebenarnya tu. Ya, saya tersalah tulis ayat. Baik, sebelum kita mulakan ayat nombor 54, izinkan saya untuk membuat siri ulang kaji perbandingan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa kita perlu melihat perbandingan? Kerana ayatnya lebih kurang sama bagi kedua-dua Rasul ini. Okey, mari kita ulang kaji balik. Pada ayat nombor 41, kalau kita masih ingat, bahawasanya ketika mana Allah meminta kepada Nabi SAW untuk cerita Nabi Allah Ibrahim, ungkapannya sama macam Nabi Musa. Kalau ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim. Sama tak seperti ayat 51, wadhkur fil kitabi Musa? Sama. Cuma pada ayat 41 Allah menyebutkan ciri khusus bagi Nabi Allah Ibrahim. Dia adalah seorang apa? Innahu kana siddiqan Nabiya. Nabi Allah Ibrahim, dia seorang yang amat benar, dia seorang yang siddiq. Kita telah kupas apa itu siddiq. Manakala ketika mana Allah memaparkan kisah Nabi Allah Musa, Allah mengatakan Nabi Musa ini apa? Innahu kana mukhlasan. Dia seorang yang manusia pilihan Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim seorang siddiq, Nabi Allah Musa yang merupakan zuriat Nabi Allah Ibrahim juga di kalangan Bani Israel, dia adalah seorang yang mukhlasa. Okay. Kemudian kita buat sedikit perbandingan di antara
Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail ini dari sudut anak yang Allah kurniakan. Ketika mana Allah sebut Nabi Allah Ishaq dengan Nabi Yaqub, ya Allah akan kurniakan kepada Nabi Ibrahim, Allah juga menyebutkan pasal Nabi Harun. Persamaan dia apa? Persamaan dia Allah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishaq, Yaqub, kedua-dua anak dan cucunya adalah Nabiya. Nabi Allah Musa pun saudaranya adalah akhahu Haruna Nabiya, juga adalah seorang Nabi. Itu dari sudut persamaan anugerah Allah kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okay. Mari kita lihat satu lagi perbandingan antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Mana yang lebih mulia? Nabi Musa ke Nabi Harun dari sudut kedudukannya? Cara nak bandingkan adalah salah satu indikator dia ketika mana Allah mengatakan Nabi Allah Harun pada ayat nombor 53. Allah kata Nabi Harun ni hanya pangkat seorang apa? Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dia cuma seorang nabi saja Harun. Tapi kalau Nabi Allah Musa kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa dia bukan sekadar seorang nabi, dia juga seorang rasul. So ayat ni menunjukkan perbezaan darjat antara Musa dengan saudaranya Harun. Baik, itu sedikit siri ulang kaji. Kita lanjutkan ayat yang ke-56. 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Lihat terjemahan ayat 54 surah Maryam. Dan ceritakanlah, ingatkanlah wahai Muhammad dalam Alkitab. Maknanya dalam Al-Quran ada kisah, ada cerita tentang siapa? Tentang Ismail alaihi salatu wassalam. Ismail anak siapa? Telah kita kupas sebelum ini, adalah anak pertama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okay. Kenapa dengan Nabi Ismail? Apa yang menariknya pada Nabi Allah Ismail sehingga Allah minta diceritakan? Sesungguhnya dia ialah seorang yang benar menepati janji. Kemudian dan dia juga ialah seorang rasul dan juga berpangkat sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Allah Ismail itu berapa cirinya? Ada 3 lah. Yang pertama, dia adalah seorang yang benar-benar menepati janji. Okey, menepati janji itu janji apa? Janji dekat sini adalah merujuk peristiwa, antaranya peristiwa Nabi Allah Ismail, dia telah menepati janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim bapanya untuk disembelih. Jadi kisah penyerahan perintah Allah untuk dirinya itu disembelih oleh bapanya, maka Allah mengisytiharkan bahawa baginda alaihi salam seorang yang benar-benar menepati janji. Okay. Apakah di antara pengajaran yang boleh kita ambil dari ayat 54 surah Maryam? Mudah sahaja kita keluarkan balik intipati ayat dia.
Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam adalah seorang rasul. Kalau sebut rasul, dia termasuklah sebagai seorang nabi. Okay. Maknanya Nabi Allah Ismail dia ada kaum dia. Cuma setakat ini wallahu ta'ala a'lam, dapatan saya tak diketahui kaumnya itu nama apa. Bagaimana kisah dia Allah tak cerita panjang kisah Nabi Ismail dengan kaum dia. Tidak seperti mana bapanya. Dalam hadis Nabi SAW pun tidak ada data, fakta yang menyebutkan bagaimana kehidupan Nabi Allah Ismail dengan kaum dia. Tapi yang pasti dia adalah seorang rasul. Kalau dia seorang rasul, mesti ada kaum yang akan didakwah, yang disuruh oleh Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua, Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam seorang yang benar-benar menepati janji. Jadi kita semua moga-moga menjadi seorang yang menunaikan janji kita dengan Allah yang paling utama, kemudian janji kita dengan manusia. Sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-55 surah Maryam, izinkan saya untuk menunjukkan sedikit perbandingan antara ciri Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Okey, mari kita ambil kembali ayat 41 surah Maryam. Ketika mana Allah memperihalkan Nabi Ibrahim, Allah kata Nabi Ibrahim ini sebagai seorang apa? Kana siddiqan. Tetapi anak dia pula Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam kana sadiqal wa'di. Seorang yang amat benar-benar menepati janji. Baik, bagaimana cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam dapat Nabi Ishaq alaihi salatu wasalam telah kita ceritakan ketika mana kita membahaskan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Masih ingat lagi siapa nama ibu Nabi Allah Ismail? Hajar ke Sarah? Tak apa, saya tanya saya jawab. Hajar ingat lagi yang ditinggalkan di bumi Hijaz, yang mana Hajar ini dihadiahkan oleh seorang raja kepada Sarah tu. Okey, itulah cerita pendek. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi, izinkan saya untuk menunjukkan perbezaan Nabi Allah Ismail dengan saudaranya Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Siapa lebih tinggi darjatnya? Nabi Ismail ke Nabi Allah Ishaq? Kalau orang Ahlul Kitab, mereka memuliakan Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam sehingga mereka mendakwa Nabi Ishaq itulah yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat data ni, kita ambil balik ayat 49, ketika mana Allah kata Nabi Ishaq dia hanya seorang apa? Allah kata Nabi Ishaq dengan Yaqub adalah wa kullan ja'alna nabiyya, dia hanya seorang nabi saja. Maknanya Nabi Ishaq dia bukan rasul, tapi dia hanya nabi. Tapi ketika mana Allah memperihalkan Nabi Ismail, Allah kata Nabi Ismail itu sebagai seorang apa? Wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul juga seorang nabi. Menunjukkan bahawasanya darjat Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam lebih tinggi daripada darjat Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Okey, baru kita masuk ayat nombor 55. Kita baca ayatnya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih
ربي مرضيا. Okay, terjemahan ayat. Dan dia siapa? Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menyuruh ahli keluarganya mengerjakan salat dan memerintahkan keluarkan zakat. Dan Allah kata Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam ialah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Okay. Siapa ahli keluarga Nabi Ismail? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran isterinya nama apa, anak dia berapa orang, berapa lelaki, berapa perempuan. Kita tidak mengetahui. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW tidak menyebutkan. Kenapa kita kata kita tidak ketahui? Kerana dua sumber ini sahaja yang pasti benar. Quran tak sebut, hadis tak sebut. Maknanya mana lagi data yang kita nak ambil kalau bukan daripada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi kita tahu dalam hadis sahih Nabi Allah Ismail berkahwin dengan siapa isterinya? Daripada kabilah Jurhum. Ingat lagi yang bapa dia ziarah dia kali pertama, kali kedua, kali ketiga tu. Yang mana kabilah Jurhum ni siapa? Kabilah Jurhum ni kabilah yang mereka lalu nak cari air. Akhirnya mereka mendapati di tempat mereka nak lalu tu ada air daripada telaga Zamzam tu. Mereka inilah yang datang minta izin kepada Hajar untuk berkampung di situ kerana dia ada sumber air. Maka kabilah Jurhum dia panggil anak beranak dia supaya datang duduk dekat Mekah. Itulah asal usul penduduk Mekah. Maka beranak pinak, Nabi Ismail pun duduk dengan mereka. Akhirnya berkahwin Nabi Ismail AS dengan kabilah salah seorang daripada anak kabilah Jurhum. Baik, apa yang dapat kita simpulkan dari ayat yang ke-44? Yang pertama, peranan seorang ayah kepada anak-anak ahli keluarga dia. Ingatkan, ni tugas seorang ayah, kena selalu ingatkan tentang kewajipan ahli keluarga. Apa dia? Pengajaran nombor 2 tentang ibadat salat. Walaupun dia sudah beristeri, walaupun dia sudah bersuami, selagi mana dia ahli keluarga, kita ingatkan mereka tentang salat 5 waktu, macam mana dengan zakatnya, dengan salatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga menunjukkan pentingnya zakat ni. Bukan pada zaman Nabi SAW saja, pada zaman dulu pun sudah ada perintah menunaikan zakat. Ingat lagi tuan-tuan dan perempuan, waktu kita belajar surah Semut ayat nombor 3 surah An-Naml, 3 ciri orang yang beriman adalah salat nombor 1, nombor 2 tunaikan zakat, dan nombor 3 yakin terhadap hari kiamat. Ingat lagi jenis-jenis zakat kita pernah sebut pada ayat nombor 3, tapi saya ulang baliklah, walaupun saya bukanlah daripada agensi kutipan zakat. So nak ingatkan, zakat pertama apa yang kena ditunaikan? Zakat fitrah. Ini semua tahu. Kemudian zakat pendapatan. Kemudian zakat simpanan. Kemudian zakat emas dan perak. Kemudian zakat yang kelima, zakat perniagaan. Yang keenam, zakat binatang ternakan. Yang ketujuh adalah zakat berbentuk tanaman, hasil kebun dan sebagainya. Baik, pelajaran nombor 4, keutamaan mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hidup kita cari redha Allah, buat apa yang Allah suka, Allah cinta, Allah restu, maka nanti kita akan mendapat ganjaran yang berbentuk kita redha pada Allah Subhanahu wa ta'ala.